jam 17 minit. Wih. Naklah ke nanti minum. Okay, Assalamualaikum and welcome back to AJ Studio. So dalam video kali ni adalah video sambungan part 2 untuk trip kita orang ke Masjid Tuminah Hamidi di Bagan Datuk. So dalam video ni adalah video ride kita orang balik dari Bagan Datuk ke Shah Alam. So ada beberapa tempat yang kita orang stop dalam video ni. So jom follow kita orang dulu. Selepas selesai urusan kita orang di R&R Hutan Melintang, kita orang teruskan perjalanan menghala ke Sekinchan. Plan kita orang kat sini ialah nak cari makan tengah hari lah, sebab sebenarnya kita orang daripada pagi tak makan lagi. Sebelum ni Muhammad je yang makan. So plannya nak makan mi udang kat kawasan Sekinchan lah. Tak tahu lagi nak berhenti kedai mana. Just cari kedai tepi jalan yang menarik. So kita orang plan nak stop kat situ je. Perjalanan kita orang ni lebih kurang dalam pukul 1.30. So korang boleh tengok cuaca agak panas lah kat sini, kat kawasan nak masuk ke Kuala Selangor ni lah. Tapi masuk je dekat kawasan Sekinchan, tiba-tiba hujan pula kan. So aku plan nak stop, nak ambil baju hujan kat dalam box lah. Tapi bila tanya wife aku, dia kata tengok pada keadaan hujan ni, jalan terus lah, basah sikit tak ada hal lah. Sebab kita orang memang nak stop dekat area sini juga. So jalan slow-slow lah. Tapi tengok pada jalan agak licin lah, sebab dia macam baru lepas hujan lebat lah kat sini tadi. Bila dah start masuk di kawasan Sekinchan ni, aku dah start mula perlahankan motor, nak cari mana kedai-kedai yang menarik lah. Aku tak plan cari kedai viral pun. Kalau boleh nak cari kedai kampung yang underrated je, nak try makan mi udang kat sini macam mana kan. So aku boleh buat review lah. Tapi sedangkan cuaca pun dah hujan, so kita orang terpaksa decide untuk cari kedai yang berdekatan kawasan sini saja. Selepas dalam 15 minit kita orang mencari kedai kat kawasan Sekinchan ni, so tibalah kita orang di satu kedai. Kedai ni nama dia Cucu Drive Thru. Ni kedai dia. Si Cucu. Ni drive thru lah. Aku tak nak makan kat sini, drive thru. Jangan Muhammad, jom masuk. Ada kedai selalu. Ha? Mak anak dia. Ya. Honestly, kita orang tak expect pun kedai ni macam ni. Maksud aku, kedai ni ada aircon tau. Lepas tu dia ada vibe macam kafe. Aku ingatkan kedai macam kedai tepi jalan je, sebab memang kita orang nak cari kedai underrated. Tapi aku rasa kedai ni kalau tengok macam kedai viral juga kot. Tapi surprisingly harga makanan kat kedai ni okey lah. Tak adalah kata mahal sangat, boleh diterima.
Mama tengok dulu. Nak buat. So kita orang kat sini memang niat nak makan mi udang lah. Jadi kalau tengok menu kat sini macam-macam ada. Asam pedas, masak lemak, apa ni, ayam penyet ada kot. Tapi disebabkan memang daripada Pegang Datuk lagi kita orang plan nak makan mi udang. So kita orang order satu set je mi udang kat sini. Sebab bukan sebab mahal, tapi disebabkan portion dia yang terlalu besar. Aku takut kalau tak habis kan. Jadi Jadi kita orang order satu je. Itu pun memang aku je makan banyak. Aku makan, aku rasa suku je kot. Tapi memang sedap lah. Aku rasa ni antara the best mi udang yang aku pernah makan. Macam korang boleh tengok dekat video ni, vibe dekat restoran ni aku rasa agak menarik lah. Dia dengan ada buat ambient sound. Lepas tu dia ada pasang aircon, dan portion yang diorang bagi pun agak besar. Dia bukan macam kedai-kedai tepi jalan biasa lah. Aku tak tahu, mungkin kedai ni korang memang dah biasa kat sini. Sebab aku memang first time datang kawasan Sekinchan ni. Kalau betul korang komen sikit geng. Mungkin owner dia ada tengok video ni ke. Sorry lah, memang aku bukan food hunter lah. Tu yang tak tahu tu kedai ni viral ke tak kan. Tapi kalau tengokkan keadaan kedai ni, aku rasa dia patutnya viral dah lah. Makan lah. Tak ni lain ke awak punya ni mati. Game kita dah sampai lah. Tengok. Rotten flesh. Saya pun dengar tak tadi nampak. Awak makan lah. Saya kan. Untuk makan kita orang order kat sini ialah satu set mi udang, dan aku order air kelapa. Lepas tu anak aku dia makan kek yang kita orang beli dekat Bagan Datuk tadi. Korang boleh tengok lah kat sini, portion dia besar dan ada udang komplit lah aku rasa untuk satu set mi udang yang original. Untuk rate rasa mi udang ni, aku rasa aku boleh bagi 9/10 atau 8/10 lah. Sebenarnya aku jarang makan mi udang, tapi disebabkan mi udang kat sini dia punya portion besar. Lepas tu udang yang digunakan fresh tau. Besar dan fresh. Lepas tu ada telur. Lepas tu ada komplit lah aku rasa. Ni rating personal lah. Aku bukan food reviewer. Jadi kalau korang ada nak try ke, boleh datang ke sini lah. Cucu drive thru area Sekinchan kena ada. Kau nak makan kat sini boleh, ke nak drive thru pun boleh. So untuk harga apa yang kita makan ni, satu set ni udang, air kelapa satu dan air kosong dalam RM28. Aku rasa okey lah kot, sebab aku akan berdua kan.
So tak adalah rasa macam mahal sangat. Selesai je kita orang punya lunch tadi. So kita orang terus gerak balik lah. Sekarang pun aku rasa waktu dalam pukul 3. Cuaca pun dah start panas balik. So lepas ni kita orang plan nak solat Zuhur dekat masjid dalam perjalanan ni lah. Tak tahu lagi macam mana. So kita orang tengok dulu. Untuk Muhammad dia dah ada check masjid dekat map sebelum ni. Jadi dia akan tunjuk lah kat mana masjid dia nak pergi tu. Okay, selepas lebih kurang 45 minit kita orang ride dari kedai mi udang tadi, kita orang sampai ke Bandar Baru Kuala Selangor dan kita orang plan nak solat di Masjid Jami' Sultan Ibrahim. Sebab masjid ni besar tau, dia kat tepi jalan. So memang kalau tengok kubah dia pun besar, memang menarik lah. Tapi masjid ni agak lama. Kalau korang masuk korang boleh perasan yang masjid ni bukan masjid baru. Dan orang-orang lokal ataupun yang selalu lalu kawasan ni memang tahulah. So bagi aku ni first time aku lalu kawasan ni. Tapi masjid ni cantik lah. Memang besar dan cantik. Dijaga dengan elok. Lama sikit dah. Jom. Tangga ni macam baru. Kan? Dia renovate ni. Tolak macam mana? Selepas dah selesai solat dan rehat, kita orang teruskan perjalanan mengalir ke Shah Alam. Dan aku letakkan Muhammad kat depan pula supaya dia tak tertidur dalam perjalanan ni. Kalau duduk tengah nanti senang sangat dia lelap. Jadi letak depan so dia boleh enjoy the view lah. Dari sini ke Setia Alam perjalanan lebih kurang dalam sejam setengah lagi. So aku ride dengan santai je lah, layan je. Disebabkan ni antara ride awal kita orang dulu, so aku banyak kali berhenti jugalah. Ada macam nak ke toilet, nak rehat kan.
So trip kali ni agak enjoy sebab dapat pergi ke Masjid Tumin Hamidi yang memang dah lama dah kita nak pergi, dan juga dapat pergi pula makan mi udang kat kawasan Pulau Selangor. Dua-dua ni memang kita tak pernah buat, so this is our first experience lah. Kena pula naik motor zone test kan. Sebelum ni kalau ke mana-mana naik kereta. So ni adalah perkara baru dalam life kita orang, dan hopefully akan banyak lagi video-video atau trip yang macam ni kita akan buat lah. So thank you pada siapa yang menonton sampai habis video ni. InsyaAllah aku akan update lagi banyak konten macam ni. So sampai sini sajalah video kali ni. Kalau sudi boleh komen, like dan subscribe channel ni supaya aku tambah lagi konten-konten macam ni, dan bagi aku idea baru bersama dengan ride dengan family dan zone test 368G ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.